Hari tu aku tak tahan, aku marah pasien aku. Korang tahu kan, dua benda yang aku jarang buat. Satu, memang aku jarang marah pasien aku. Semua pasien aku kenal. Aku baik cakap lemah lembut. Yang kedua, memang aku jarang tipu orang. Kau bayanglah Minah ni, dia datang jumpa aku second opinion daripada Johor. Antara masalah utama kesihatan dia adalah tekanan darah yang tak terkawal. Jadi kalau kau ada darah tinggi tak terkawal, banyak makan ubat, memang sepatutnya kau orang cek BP dekat rumah. Sehari kena cek blood pressure 2 kali. Catat bacaan tu, dan bila datang jumpa aku dalam masa sebulan, bawa bacaan supaya aku boleh kaji bacaan tekanan darah kau dan adjust ubat tekanan darah. Make sure tekanan darah tu terkawal. Jadi aku bagi dia pukul 5.55. Memang dia balik, dia ikut arahan saya. Tiap-tiap hari pagi dan malam dia cek tekanan darah dan nadi jantung. Dia tulis tarikh masa bacaan tu. Lepas tu datang jumpa aku daripada Johor. Terlambat sikit, aku ada emergency procedure. Terpaksa dia tunggu dekat 2-3 jam. Dia masuk je bilik aku, terus aku minta, jom tunjuk aku pukul 5.05, aku nak settlekan masalah BP kau. Kau tahu dia kata apa kat aku? Kau bayangkan dia kata apa kat aku? Doktor, tiap-tiap hari saya buat, doktor, saya catat doktor. Memang saya buat ikut arahan doktor. Tapi doktor saya lupa nak bawa pukul 5.55 tu. Kau boleh bayang tak? Marah tak marah aku? Kesian makcik tu berjam-jam tunggu dekat luar, bawa kereta jauh-jauh tapi tak bawa pukul 5.05 dan dia tak ingat langsung bacaan tekanan darah. Ada juga patient yang datang jumpa aku semata-mata nak review blood test result dia yang buat dekat luar. Datang masuk bilik aku, doktor, sorry lah doktor, saya tak buat blood test dengan doktor hari ni. Sebab minggu lepas saya dah buat blood test dengan GP saya kat luar. Jadi hari ni saya tak ambil darah. Aku cakap tak apa, engkau tak ambil blood test dengan aku hari ni tak apa. Sebab engkau dah buat seminggu lepas kan. Tunjuk aku bacaan dekat mana. Kau tahu dia kata apa? Dia kata saya lupa nak bawa bacaan tu doktor. Saya tak bawa pun kopi blood test report tu. Masalah lupa ni memberi kesan yang tak baik kepada follow up appointment. Dulu memang kena bawa pukul 5.55 aku bagi. Sekarang ni ada banyak app dalam telefon yang boleh rekod tekanan darah dengan baik. Yang boleh ambil gambar blood test, blood report kau tu. Dia akan susun blood test kau tu daripada awal sampai akhir. Jadi kalau kau ada 5 blood test selama 5 tahun lepas, engkau boleh ambil gambar, snap je, scan je, dia akan susun bacaan tu daripada awal sampai akhir. Dia akan tunjuk trend triglyceride kau, LDL kau, HbA1c kau, uric acid kau. Sesuai sangat untuk orang yang ada metabolic syndrome. Jadi cadangan aku, jangan guna app tu semata-mata nak baca mitos-mitos kesihatan yang tak betul. Jangan guna app tu untuk dengar muzik, dengar tengok orang berjoget. Banyak ada apps dalam telefon yang memberi manfaat kepada kesihatan. Yang pernah aku guna, yang aku banyak recommend dekat pesakit aku adalah app Elfie. Dia cantik sebab bila ambil gambar blood test result tu, dia akan susun result tu one by one. Tak kisah company mana kau buat blood test, negara mana kau buat blood test, asalkan kau punya, dia akan scan tarikh, susun, tunjuk trend. Kalau buat BP dekat rumah, tulis bacaan tu dalam aplikasi Elfie ni. Sebab ramai orang